rezeki cuma 3. Pertama yang sempat makan, yang kedua yang sempat pakai, yang ketiga yang sempat kita infakkan. Lepas tu kita tengok tudung kita yang 3 lemari tu kan, mana yang boleh bagi orang, bagilah pakai. Sebab mana sempat? Sempat ke nak pakai 300 tu? Tak sempat. Hidup tinggal berapa hari lagi. Kadang-kadang pakai duha ni, ibu-ibu yang datang ni pun yang sama je. Lah, ni kan bulan lepas punya tudung juga. Bulan ni pun sama juga. Saya hafal tahu tudung-tudung ibu ni. Kok podo wae? Ustaz, ini yang selesa. Betul tak? Walaupun banyak-banyak tudung pun ini yang selesa. Sebab itu yang kita rasa tak selesa dengan kita, bagi orang. Sebab apa dia? Nanti ke akhirat kita nak kena tanya. Yang ayah-ayah ada minat kumpul-kumpul barang lama, buat insaf lah. Kadang-kadang kita suka simpan. Rumah kita bukan museum. Ada pencen cikgu tu kan, 30 tahun ke 20 tahun, 20 ke 30, dia simpan sampah. Simpan penuh rumah. Ada orang kadang-kadang dia punya minat lain-lain lah kan. Kesian waris tu kalau mati besok. Kita kan pergi pasar karat, simpan Vespa 40 biji, kipas lama, radio lama, TV lama. Minat kita tak sama dengan minat anak cucu kita. Besok hari ni kita mati kena serangan jantung, na'udzubillah. Anak cucu kita besok, ya Allah nak buat apalah piring-piring ni, ya Allah, pinggan-pinggan ni kan.